imej diri sopan, tampan, anggun. Start. Sopan akhlak kita, adab kita, sebahagian daripada 5 hasrat Kementerian Pendidikan melalui rancangan pendidikan Malaysia kita 2026-2035. Apa dia? Beradab. Adab sopan itu nombor 1. Hari ini, sekarang ini ramai yang berilmu, tapi tak ramai yang beradab. Dan juga beri tepukan kepada anak didik sekalian kerana pada pagi ini semua daripada kita telah menampilkan imej diri yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Di sini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur, khususnya yang diterajui oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Khalili bin Jamaluddin serta barisan kepimpinan dalam unit Hal Ehwal Murid SMK Sultan Tajul Arifin yang sentiasa memainkan peranan yang penting bagi memastikan peningkatan imej kediri ataupun imej personality anak-anak didik sekalian sentiasa berada pada tahap yang cemerlang, seterusnya dapat meningkatkan prestasi ataupun meningkatkan imej SMK Sultan Tajul Arifin di mata sekolah-sekolah lain. Tingkah laku, cara berkomunikasi dan nilai hormat menghormati antara satu sama lain. Diri ini bukan sekadar luaran fizikal sahaja, tetapi bermula daripada hati. Hati kita hendaklah sentiasa bersih, sentiasa memikirkan perkara-perkara yang positif, sentiasa memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kemajuan diri. Kerana persoalan hati ini, ia merupakan satu organ yang penting kepada sekalian umat manusia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini sukacitanya meresmikan program peningkatan imej sopan, tampan dan anggun dan guru penyayang SMK Sultan Tajul Arifin.